Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaihi. Sewaktu perang Badar, inilah tempat kawasan yang Nabi Muhammad sendiri selalu berada di dalam masjid ini. Ini dah masjid, masjid asli. Tu mak saya dah keluar. Mana? Ini mak saya. Ni orang-orang miskin. Mana? Ni semua. Tak ada dah. Mak kasih. Inilah masjid yang bersejarah. Nama dia Masjid Al-Aris. Apa tempatnya tu? Di masjid inilah Rasulullah meminta doa kepada Allah Ta'ala supaya mendapat kekuatan. Di kawasan inilah para malaikat hampir 3,000, 10,000 yang turun di sini membantu umat Islam dalam peperangan. Dan saya akan tunjukkan di mana tempat kawasan Abu Jahal dibunuh. Di sini. Kawasannya di sini. Sekarang dah jadi tempat macam tak tahulah, hutan. Mereka tak nak ada kenangan lah. Jadi Saudi Arabia tak izinkan lah ada tempat ni. Dan di sinilah kawasan ni, kawasan sini perkemahan Nabi Muhammad suka bersantai. Dan masjid ini dibina oleh Nabi sendiri. Waktu peperangan Badar, betul-betul sengit. Dalam tahun 14 Hijrah, itulah peperangan yang paling sukar umat Islam nak menang. Hanya tinggal 14 umat Islam yang ada. Inilah arkitektural sekarang. Tempat inilah seperti pos komando Rasulullah. Itu kawasan mimbarnya. Saya sungguh terpesona. Keindahan cantik. Ini masjid As-Surik yang telah dibina sewaktu perang Badar. Perkemahan Rasulullah sementara tu di luar. Saya akan tunjukkan kawasan belakang masjid ni di mana Abu Jahal terbunuh. Di tempat itulah Abu Jahal mati dibunuh. Dan saya akan tunjukkan di mana tempat kawasan Abu Jahal dibunuh. Di sini. Kawasannya di sini. Sekarang dah jadi tempat macam tak tahulah, hutan. Mereka tak nak ada kenangan lah. Jadi Saudi Arabia tak izinkan lah ada tempat ni. Dan di sinilah kawasan ni, kawasan sini perkemahan Nabi Muhammad suka bersantai. Dan masjid ini dibina oleh Nabi sendiri. Waktu peperangan Badar, betul-betul sengit. Dalam tahun 14 Hijrah, itulah peperangan yang paling sukar umat Islam nak menang. Hanya tinggal 14 umat Islam yang ada. Di depan saya ni para jemaah yang makan dari pelbagai tempat di Arab. Mereka fakir miskin dari tanah Arab.